Saham pertahanan China naik mendadak ekoran konflik India-Pakistan. Dalam perkembangan terbaru, saham syarikat pertahanan China melonjak naik selepas ketegangan antara India dan Pakistan kembali memuncak. Pelabur kini menjangkakan permintaan lebih tinggi terhadap peralatan-peralatan ketenteraan, terutamanya daripada Pakistan yang sememangnya bergantung kepada teknologi ketenteraan buatan China. Kenapa saham pertahanan China mendadak popular? China dah lama menjadi pembekal utama senjata kepada Pakistan, termasuk jet pejuang, drone tempur dan sistem peluru berpandu. Dengan ketegangan sempadan yang kembali memanas, pasaran menjangka Pakistan akan meningkatkan perbelanjaan pertahanannya. Ini akan memberikan faedah besar kepada syarikat-syarikat pertahanan China. Antara nama besar yang mendapat manfaat termasuklah AVIC dan Norinco, dua syarikat gergasi industri ketenteraan China yang sahamnya kini menunjukkan prestasi jauh lebih baik berbanding dengan pasaran umum. Apa implikasi benda ini kepada pasaran? Ketika pelabur global bimbang dengan ketidaktentuan geopolitik, ramai yang mula mengalihkan tumpuan kepada sektor pertahanan yang dianggap lebih selamat dalam waktu konflik. Saham-saham pertahanan China kini menjadi rebutan kerana dijangka menerima lonjakan permintaan susulan peningkatan kerjasama ketenteraan dengan Pakistan. China akan menjadi semakin kukuh di Asia Selatan. Konflik ini juga menunjukkan peranan China sebagai sekutu penting Pakistan dalam aspek keselamatan serantau. Kebergantungan Pakistan terhadap senjata buatan China mengukuhkan lagi pengaruh Beijing di Asia Selatan. Ini memberi kesan kepada imbangan kuasa di rantau tersebut, terutama apabila India turut dilihat sebagai kuasa besar serantau. Naiknya saham pertahanan China memperlihatkan bagaimana konflik serantau boleh mencetuskan gelombang baru dalam sektor pelaburan. Dalam situasi ini, China tidak hanya mendapat keuntungan ekonomi tetapi juga pengukuhan pengaruh strategik di Asia Selatan. Apa pendapat anda tentang peningkatan saham pertahanan China ni? Adakah ia peluang pelaburan ataupun risiko geopolitik?